Apa beza antara SIM card Lite, Pro dan Biz? SIM card Lite harga dia RM19.50. Dalam SIM card tu dia dah tersedia 20GB data. Anda aktifkan saja anda akan dapat 10GB, bulan depan anda akan dapat lagi 10GB. Ini data percuma dia bagi untuk kita test lah, call tak ada. Dengan SIM card ni anda dapat sekali perlindungan 30,000 PA takaful. SIM card Pro pula harga dia RM49.50. Beza dia, SIM card Pro ni dia dah langgankan plan WOW35. Plan WOW35 ni harga dia RM35. Jadi plan ini dah siap masuk dalam SIM card Pro. Jadi bila anda aktifkan saja, anda dah tersedia dah 75GB dengan unlimited call, boleh guna sebulan. Guna SIM card Pro anda jimat RM5. Jika anda pakai SIM card Lite, anda langgan plan WOW35, kos anda total dah RM54.50. Tapi kalau anda pakai Pro, anda hanya bayar RM49.50, jimat RM5. Dengan SIM card Pro, PA takaful anda RM30,000 kekal, tapi anda ada tambahan lagi satu, insurans nyawa, iaitu sebanyak RM4,000. SIM card Biz harga dia RM128. Dalam SIM card Biz, anda akan dapat plan WOW60. Jadi bila anda aktifkan saja, dah ada 240GB data berserta dengan unlimited call, boleh guna selama sebulan. Dengan SIM card Biz, PA takaful anda akan jadi RM50,000 dan insurans nyawa anda RM4,000. SIM card Biz dia lebih premium sebab bayaran komisen anda adalah paling tinggi, iaitu bermula tier 1 10%, tier 2 3% dan tier 3 13%. Total 26% bayaran komisen anda dapat. SIM card Lite 527, SIM card Pro 628. Jadi kalau anda lihat beza Lite dengan Biz, peratus komisen Biz 2 kali ganda lebih banyak daripada Lite. Jika anda hanya ada RM20, ambil SIM card Lite. Tapi jika anda nak lebih jimat dan berbaloi, ambil SIM card Pro. Dan jika nak serius tambah pendapatan, nikmati komisen paling tinggi, ambil SIM card Biz.